satu. Hidup! Wira dekat kembali. Wira. Ini pinjam uniform ini. Macam dapat benda. Apa ni? Terus ni. Betul lah ni. Hijau. Okey. Di bawah. Sorry, I pakai. Saya daripada Manjung. Saya pakai ni bawah office. Bawah ni. Bila kita berada di sini. Oh, tapi orang berak. Political accreditation. Dia kata you should dia ask me. You pun sama ni man. Yes, sama. I pun. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Datuk Seri Raja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, diiringi disi terhormat. Seterusnya, fungsi best. Satu, dua, tiga. Seterusnya, jiwa UPSI.
1, 2, 3. Seterusnya Malaysia Madani. 1, 2, 3. Seterusnya Laskar Kayu Bebas. 1, 2, 3. Berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut. Keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Berbeza dengan PLKN 1.0 dan 2.0. Adik-adik jangan risau, saya tengok tadi muka dah senyum dengan ketenteraan. Ia adalah kurang regimental berbanding dengan PLKN sebelumnya. Ianya bersifat adventure based learning, fun based learning, problem solving dan juga pelbagai kaedah pengajaran pembelajaran yang terkini. Dan inilah bezanya. Bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan program, UPSI telah menyumbang kepakaran dari beberapa aspek meliputi pensyarah dari Fakulti Sains Kemanusiaan bertindak sebagai pembina modul bagi modul kenegaraan. Majlis Pengetua UPSI bersama kaki tangan kolej membangunkan modul kepimpinan dan seterusnya Pusat Kokurikulum bersama dengan Palapes dan pensyarah UPSI membangunkan modul ketenteraan. Bila kita menjalani latihan seperti ini, bila kita keluar nanti baru kita dapat rasa bahawa sebenarnya berlaku perubahan dalam diri kita. Negara yang hebat mesti ada semangat patriotismenya, iaitu di kalangan kita semangat cintakan negaranya itu sangat penting. Now, latihan-latihan yang adik-adik akan jalani ini akan membentuk ketahanan kita. Bagaimana kita menghadapi dalam satu-satu situasi, bagaimana kita menyelesaikan satu-satu masalah, bagaimana kita menyelesaikan satu-satu krisis. Iaitulah untuk kita melahirkan adik-adik sekalian, ya, yang kita panggil insan yang holistik sifatnya. Dan melalui program seperti inilah sebenarnya adik-adik akan dapat, ya, melihat potensi sebenar dalam diri kita. Di selepas ini, apabila adik-adik keluar nanti dari PLKN, dengan sendirinya kita dapat kena pasti beberapa kalangan mereka yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan. Percayalah. Dan itulah yang kita lahirkan. Itulah yang kita lahirkan. Dia kata ada born onto the process of natural, ya, born leaders. Inilah rakyat Malaysia kita. Jatuh bangunnya bergantung kepada kita yang berada sebagai satu kumpulan. Semangat dia, itu yang dipanggilkan sebagai semangat cintakan negara, patriotisme. Semangat itu bukan hanya terletak kepada satu-satu kalangan saja atau satu-satu kaum saja. Bila kita menjalani program seperti ini, barulah kita dapat merasai kehebatannya adik-adik. Barulah kita dapat merasai betapa negara ini sebenarnya adalah negara kita. Barulah kita dapat merasai bahawa apabila negara ini menghadapi ancaman dan cabaran, barulah kita tahu bahawa kita perlu pertahankan negara ini. Saya tengok anak-anak yang hebat, pelajar-pelajar yang hebat, dengan pakaian-pakaian tentera mereka, palapis-palapis, bayangkan daripada kalangan universiti, anak-anak universiti kita. Kalau dulu orang tak pernah fikirkan bahawa mereka yang belajar di universiti ini kena lain daripada golongan yang berpakaian celuring-celuring ini. Ya, contoh, bayangkan kalau kita dapat bangunkan semangat pengorbanan kita, kita dapat bangunkan dari segi jiwa ketahanan kita, kita dapat bangunkan dari segi kesediaan untuk kita berkhidmat kepada masyarakat kita,
dari segi jati diri nasional kita. Inilah yang kita rangkumkan apa yang kita nak buat dalam PLKN ini. Dan kita sekarang ini sangat dikenali antara negara yang terbaik dari segi akhlaknya, dari segi moralnya, dari segi pembinaan generasinya. Ya, saya harap program PLKN ini akan mencapai matlamat. Kerana adik-adiklah kumpulan perintis ini, ya, kumpulan rintis. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua, termasuk Jeneral kita Datuk Mazuki. Jadi tahniahlah atas pelantikan oleh Ketua Pengarah. Tak silap dia pun orang Perak ada. Orang Teping kan, tak silap. Tu ingat saya lagi. Semoga program rintis ini akan membuahkan hasil, dan saya juga harapkan kepada semua TNC yang ada, Dewan Pelajar yang ada bersama-sama kita ini, ya, kita lepas ini kita laksanakan agenda besar ini, ya, untuk membentuk generasi kita, generasi madani ini untuk masa depan negara kita. Jadi terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang sanggup berada di dalam program rintis ini. Terima kasih juga kepada khususnya kepada Kementerian Pertahanan yang mengambil inisiatif ini, hasil daripada usaha kita bersama-sama, ya. Dan terima kasih juga kepada UPSI, terima kasih kepada siapa lagi yang belum saya sebut, semualah yang terlibat menjayakan program kita pada hari ini. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program rintis latihan khidmat negara 3.0. Terima kasih.